Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Selamat datang ke Podcast Semanis, podcast pertama rasmi daripada Semanis TV. Episod ini merupakan episod permulaan kepada satu perjalanan baharu untuk sekolah kita. Selepas ini, pelbagai episod menarik akan kami bawakan khas untuk anda. Di sini, kami berkongsi cerita murid, pengalaman guru, kisah inspirasi, sembang santai dan kehidupan di sekolah. Dan mungkin juga cerita yang anda tidak pernah dengar sebelum ini. Podcast ini diwujudkan sebagai satu platform suara warga Semanis. Tempat kita berkongsi, belajar, saling mengenali dengan lebih dekat. Untuk episod pertama kita hari ini, khas sempena bulan Ramadan. Dan episod kita hari ini tentang bulan yang penuh keberkatan. Kita akan berbual tentang pengalaman yang sangat dekat dengan guru dan murid-murid. Puasa di sekolah, cabaran, pengalaman dan realiti yang sebenar. Jom kita mulakan. Kita akan bersembang satu topik yang sangat mencabar. Topik yang membuat murid menunggu jam 7 petang setiap hari. Puasa. Baik, sekarang kita dengarkan sendiri daripada murid Semanis sendiri. Jom kita berkenalan. Hai, nama awak siapa? Nama saya Ahmad Hadrami. Oh, awak dari kelas apa? Saya dari kelas 6 UPM. Okey Hadrami, apakah cabaran dan pengalaman awak ketika berpuasa di sekolah? Oh, cabaran paling susah bagi saya rasa puasa Ramadan. Kenapa? Sebab bila ada murid tak puasa, lepas tu beli makanan ke kantin, dalam kelas saya sebelah kantin pula tu. Bau makanan kantin tu memang kuat, macam betul-betul kuat. Apa lagi, perut saya dah bunyi dalam kelas. Tapi, puasa dekat sekolah pun best tau. Balik sekolah, terus tidur. Lepas tu, tunggu berbuka untuk berbuka dengan keluarga. Dan yang paling best, ada bazar Ramadan. Okey Ahmad, ada apa-apa soalan tak? Ada. Apa dia tu? Ada ke hantu masa bulan Ramadan? Jangan risau. Ada bulan Ramadan, semua hantu dah kena ikat. Dah masuk penjara dah pun. Oh, nasib baik tak ada hantu. Puasa di sekolah ni sebenarnya satu pengalaman yang unik. Bangun pagi, pergi sekolah, penuh dengan tenaga. Masuk 10 pagi, masih kuat. Masuk je 12 tengah hari, mula dah barai. Okey Hadrami, apa waktu yang paling mencabar bagi Hadrami sepanjang berpuasa? Untuk saya, pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari. Oh, kenapa? Sebab masa tu dah start rasa ngantuk, haus, lapar. Tapi saya redo je. Ish, bagus tu. Jom kita tanya diri kita sendiri. Apa cabaran yang paling susah ketika berpuasa di sekolah? Jom kira sama-sama. Pertama, ketika mendengar loceng rehat berbunyi. Kedua, ketika melihat kawan ke-Islam makan. Ketiga, ketika masuk je pukul 1 tengah hari. Mula dah barai. Baik, Ahmad, macam mana awak mempersiapkan diri untuk berpuasa di sekolah? Oh, saya akan tidur awal untuk tenaga yang secukupnya. Sahur pun saya makan banyak-banyak untuk menahan sepanjang hari. Dan dalam kelas, saya akan fokus dalam pembelajaran supaya saya tak fikir pasal makanan, minuman dan lain-lain. Wah, idea yang bernas. Ramadan bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tetapi ia tentang sabar, tentang disiplin, tentang versi diri kita yang lebih baik. Kita belajar walaupun di sekolah. Kami nak tanya anda pula, apa cabaran paling susah semasa puasa di sekolah? Dan apa makanan kegemaran berbuka anda? Jangan lupa tulis di ruang komen. Kita akan baca komen-komen anda dalam video seterusnya. Selamat menjalani ibadah puasa kepada semua penonton. Jumpa lagi dalam episod seterusnya Podcast Semanis. Jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube Semanis TV. Dan jangan lupa follow akaun TikTok dan Facebook kami. Podcast Semanis, suara sekolah kami.